Isu ini telah berlarutan selama lebih kurang 20 tahun. Sebelum ini, yang penerima 34 penerima ini semuanya adalah dari kaum India, adalah bekas pekerja ladang. Dua buah ladang, iaitu Kamiri dengan ladang estate, ladang Gatris, SM Dabi Plantations. Dan ke-34 orang ini diminta keluar daripada estate sebab estate itu daripada tanaman getah tukar kepada kelapa sawit. Maka mereka tidak boleh kerja di situ, mereka keluar daripada situ dan tidak ada tempat duduk. Dan pada 25 Ogos 2005, isu ini telah dibawa kepada Jawatan Kuasa Pemilik Tanah Daerah di mana adanya YB law pun di situ. Dan pada tahun 2009, 22 Julai 2009, perkara ini telah dibawa kepada MMK dan dapat kelulusan MMK. Maka hari ini yang ladang yang terlibat adalah ladang Kamiri dan ladang Cangkat Salak. Dan hari ini mereka dapat hak milik kekal untuk tanah mereka. Jadi dengan ini isu RPT di Sungai Siput ini telah selesai. Dan kerajaan negeri juga telah mengambil ketetapan ini untuk sementara waktu menggantung RPT di negeri Perak. Dan kita akan umumkan bila akan dibuka balik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, selepas November 2022 sehingga sekarang, iaitu dalam 40 bulan, kita dapat selesaikan hampir 500 kes seperti ini di negeri Perak. Termasuk Bemban, termasuk Sungkai, termasuk Kuala Bikam dan beberapa tempat di negeri Perak. Sebab terus dibawa ke perhatian saya dan saya telah selesaikan.